Tadi dia kata dapat bocor kan. Ni langsui. Kita pakai chat GPT translate. Okey geng, kita dah translate dalam ni, maksud dia neraka. Okay guys, apa yang aku nak cerita kat hampa adalah good news bagi kami, bad news bagi hampa adalah salah seorang insan yang paling lama dekat Lelu telah meninggalkan dunia dan telah meninggalkan zaman industri YouTube. So kita bagi tahu orang paling penting dalam Lelu, host kita Kemal. Bagi komen lah. Meninggal lah. Hi, welcome back to Lelu TV. Sama-sama lah. Hi, welcome back to Lelu TV. Okay geng, kita ni dah lama sangat menyepi ni. Kat sebulan juga video kita. Okay geng, kita orang dah sampai dekat Casuarina Inn kan. Lebih kurang dalam 1 jam 30 minit lah. So kita orang dah pernah main dah sini dulu buat test keberanian seorang diri. So dia punya gangguan pun Biasa-biasa je. iya. So atas permintaan orang ramai, jadi kita buat kerja gila ni lagi. Eksperimen di tempat seram. Kenapa kita buat eksperimen kemah ni berempat? Disebabkan kita pernah pergi satu tempat kilang tu. Okay. Kita pergi 4 orang pun dah kacau. Kita try buat selama 4 kali kami pernah pergi kat situ buat uji keberanian seorang diri. Jadi gangguan dia tu setengah dapat, setengah tak. Stay tak nampak apa-apa. Tapi bila kami buat berkemah tu Heavy. duduk dekat dalam, tapi kita tak nampak dia. Jadi kat situ gangguan dia gila-gila punya. Kenapa dia macam tu? Kenapa? Disebab tu kita buat eksperimen Ni lagi sekali kat sini. dekat sini. Jadi kat sini pun ramai yang mengatakan ada kelibat pocong, para paranormal yang pernah datang kat sini. Okay, satu lagi. Masa first time kita orang datang sini, ada polis mai. Jasa biasa-biasa aja aku buat untuk ronda check up kan. Dia mai tu dia bagi tahu lampu betul-betul nak buat, aku buat kat tempat tu jugalah. Yang geng-geng parah dok mai dari situ. Aku kata nampak langsui. Tadi dia kata dapat bocor kan. Ni langsui. So apa-apa pun kita kena masuk dalam dulu, kita kena buat eksperimen. Kalau ada, kami stay lama sikit, mungkin dalam 45 minit ke sejam. Kalau tak ada, kami terus ciao. Okay ya, stay tune. Okay, lagi satu lagi. So jam pun menunjukkan pukul 2.45. So lagi 15 minit lagi nak masuk pukul 3. So dalam video ni dulu ni bilik. Nampak? Yang bahasa jari video. So kita try tengok. Kita pakai chat GPT translate. Okey geng, kita dah translate dalam ni, maksud dia neraka. Dalam bulatan pula terdapat beberapa cotingan menyerupai tulisan Arab atau simbol. Lebih kuat pada tulisan dalam bulatan saja, pastikan percaya terus. So sebagai saya pakar geografi dunia yang tak pernah dilantik, ini adalah salah satu bahasa saya pun tak tahu. Okey, kat sini ada yang Okay guys, so dekat sini ada satu message. Dok ada 870 sama dengan tak tahu lah kosong ke telok. Kalau Wani buat 2 hari bulan 5 2026 jam 7 malam Ahad. So message ni agak creepy sikit bagi aku. Sebab kalau macam ni bukan nak cakap mungkin ada satu benda black lah. kongsi gelap pun. Tak tahulah, tapi ada mengira duit pula. Orang kata lelaki Senyap-senyap. dia tanya lagi kalkulator lah. Okay. Tapi message ni agak creepy. Creepy lah. Dan di bahagian sana pun ada Dia juga macam kalau berani, dia macam cabaran lah. Dia macam menyeramkan lah, something lah. Sebab dia kata kalau berani. Tapi yang ni tak faham ni. Apa 87? Mata 70. Kau waktu kot. Apa maksudnya labak mata 70? Okay, so kat sini kita jumpa something lagi. Macam ada kena mengena.
Let's go, jom. So kita jumpa something lagi daripada sini. 3 belah kaki. Sebelah hari bulan 3 2026 Jumaat jam 7.30 malam. Dah apa ni? Dapat RM 300. RM? RM35. RM135. Ui, yo ada duit weh. So benda ni macam ada mengenal ni. Sebab first time kita buat kat sini, benda ni masih ada pasiak. So kenapa ada korek pasiak ni? Takkan emas. Geng, dekat sini yang polis tu bagi tahu ada penampakan terlibat langsui. Di sini lah. Dan kita punya ada seorang yang test keberanian dulu pun ada kena gangguan kat sini. Dan dia ada nampak dekat sini juga penampakan pocong. Cuma dalam kamera dia tak dapat tangkap. Bergelap kan. So kat area sini lah. So sebenarnya kita kena buat dapat kat sini untuk kita dapatkan dia punya bukti-buktian dia. Dia kena ada lampu dia sebenarnya. Orang nampak. So guys, aku baru cakap tadi je, tepat-tepat pukul 3 pagi dia punch card dah. Dia pergi hantar anak dia sekolah. Alright guys, jam sekarang menunjukkan pukul 3 pagi. Benda tu punch card, so aku nak tutup sebab saja ada nyamuk. Main dia dah. Dah, jatuh kat bawah, cuba tak masuk parit. Dah, tak tutup dulu lah. Aku dah tengok lah. Dan dia tak ada duduk apa? Tak apa. Tutup yang tu dah, tutup yang tu dah. Tutup. Dia ada. Yang gelap yang tak ada tu. Dia punya aura tak apa rasa apa kan. Oh dah? Aura dia tak ada apa. Kena pergi kilang tu balik lah. Dia kata tak ada langsui ni pocong. Tak apa duk setting seorang-seorang tak ada apa pun. Tak tahu lah kita dalam. Dengar bunyi motor. Pada jari Tolong. Okay kan, bila kita duduk dalam kemah adalah gangguan.
Aura tak kuat sangat. Tak kira. Semuanya kalau kita kena gangguan kita kita tengok nanti stay tune punya sekejap betul nampak tak? Cuba aku tengok contoh sekacau sekuding. Ni yang panggil jari sengki. Nak tengok apa? Dia dapat pokok tadi tak tempat duduk. Buatkan bangunan lah, bangunan. Ni bisa pelik sangat dah belakang aku. Tak ada apa, kita balik lah. Ha? Jangan main dah. Jangan main dah sini, tak ada apa. Ni mungkin seorang kot sini. Tapi ada detai satu seorang kan. Kita pihak itu berempat pun tak ada masalah. Kacau juga tengah setup. Benar lah, buat uji nyali 2 kali dah kan. Tak ada apa. Ada lah bunyi-bunyi dapat kaki kan. Bunyi sikit-sikit gitu lah, kita bagi muka sikit lah. Tapi memang bunyi lah. Semua ni buat meriah sangat ya. Wah tu biasalah dia ayam bun. Apa nama ayam bunga ni? Baik.
5 minit. Kita tengok Something wrong lah. Yang mana? Kalau kita duduk lagi setengah jam, yang barang kalian kita perlu mandi lah. Kita nak perempuan ni di dalam ni geng. Reality hanya berlapikkan Dan lantai yang berbatu-batu. ni bukan lantai ni tar. Dah sakit ni lah, sakit ni geng. Tidak doang cukup lah ni. Try tau. Bunyi-bunyi macam tu lah. Ni ketuk kayu. Tadi adik pergi pasang kamera kat mana tak ada apa. Tak ada apa kan? Bunyi apa? Mana? Depan ni. Tak, saya dengar. Ada bunyi-bunyian tapak kaki lah. Dan ada bunyi macam orang kayu. Tu bunyi pelik sikit. Yang tu je lah yang kami dengar. Ni sebab bising motor. Okay. Buka sambil kerja. Okay kan, kita pun nak cerita lah kita main eksperimen. So dalam 30 minit lah kita orang buat. Lagi satu masa kita orang main hari tu, sini tempat dia agak mengerikan lah masa sebelum kita masuk tu. Tapi sekarang kita masuk tempat ni, Dia bersih. bersih macam ada orang jaga. Ada macam orang jaga. So Mungkin dia dia- punya vibe tu jadi memang kurang lah. Kurang nak cakap. Cuma tadi masa kita kat luar tu tak ada rasa apa pun. Cuma kat dalam tu lah mula adalah juga bunyi pelik tu, bunyi apa tau. Okay, ada bunyi tapak kaki, Bunyi macam ada bunyi kayu-kayu. Macam tu lah nak kata. Tu tak tahu lah, kita kena tengok footage kita dia tengok. bunyi Macam 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 anjing pun dah. tapi tak apa. Nanti korang tengok lah kat YouTube. Bukan kata tak ada, ada. Cuma vibe dia jadi kurang. Mungkin tempatnya ada orang jaga dah kot. Dan lagi satu, banyak sangat bunyi motor. Bunyi motor. So tak apalah. Next video ni kita buat tempat lain pula.